Hai guys, okay. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment, share, okay? Cuba video sebelah tu. Okay guys, hari ni aku nak nak buat video pasal satu makanan aku baru beli. Makanan tu Maggi Ramen guys. Maggi Ramen ni orang jual. Okay. Okay. Maggi Ramen dengan dengan daging sedap guys. Okay. Kalau korang nak tengok video makanan tu, tengok video sebelah. Okay. Bye. Sedap ya. Sedap ya. Okay guys, korang dah tengok kan video makanan Maggi tu. Memang sedap gila guys. Begini ya guys. Tapi harga je mahal sikit lah. Satu Maggi tu RM15. Okey lah. Okey lah 15. Okey. Asalkan makanan tu sedap. Okey. Harga memang mahal tapi sedap, aku okey. Okey. Tapi kalau harga tu mahal tapi makanan tu tak sedap, memang tak okey. Okey. Ni saya bagi 10 ke 10 tu saya bagi 10 ke 10 saya bagi 11 ke 10. Okey. Memang sedap gila guys. Bintang pula saya akan bagi 5 bintang. Okey. So orang tu peniaga Selasa, orang tu peniaga kat Watson. Saya tak tahu orang tu peniaga apa. Korang main je Watson. Nanti saya rasa Selasa sampai Ahad kan. Isnin cuti. Sebab tadi saya ada tengok live orang tu kata Isnin mereka cuti. So kalau korang nak mai beli, nak rasa Maggi Ramen orang tu bukan jual Maggi Ramen je, macam-macam makanan ada. Korang mai je Watson Review Perak. Okay. Memang sedap gila. Begini punya guys. Korang mai tahu, mai support orang tu. Okay. Okay. Video kali ini sampai sini saja. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Jangan lupa subscribe.